Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi minggu ini untuk penerangan amali yang ketiga, di mana kita ada total 4 amali untuk kursus MBE 10503 Educational Technology in TVET. Jadi untuk minggu yang ke-8 ini korang perlu siapkan untuk amali yang ketiga. Jadi untuk arahan amali yang ketiga ini rujuk di outer, di mana saya telah masukkan kertas arahan practical worksheet untuk lab amali yang ketiga, iaitu berkaitan dengan fotografi. Jadi amali ini juga ada related dengan topik yang korang belajar di awal tadi, iaitu berkaitan dengan topik fotografi, topik 5. Jadi step untuk kelas amali, yang pertamanya korang perlu download practical worksheet untuk lab amali 3 di outer masing-masing. Okey, seterusnya korang akan dapat PDF file arahan yang telah disediakan oleh penyelaras ataupun koordinator subjek khusus ini. Dan untuk amali ini, practical purpose-nya, tujuan amali ini, the main objektifnya adalah untuk exposekan student dengan photography and photo editing in the process of producing something in teaching and learning material lah. Okay. Jadi arahannya adalah amali ini perlu dilakukan secara individual, maksudnya berseorangan, dan setiap individu perlu produce a collection of photos which the landscape or environmental genre around your surrounding. Okay, maksudnya korang boleh produce foto-foto di mana perlu implementkan setting fotografi yang bersesuaian seperti yang telah saya ajar dalam kelas teori sebelum ini. Contohnya korang perlu setting different setting seperti auto setting, aperture, shutter, speed and ISO. Jadi setelah korang dah capture beberapa foto shoot, at least minimumnya perlu ada 5 different shoot, 5 jenis different shoot di sekitar surrounding korang, dan perlu ada explanation bagi setiap foto yang telah di capture lah masing-masing individu. Jadi foto tersebut korang perlu masukkan dalam PowerPoint dan seterusnya korang perlu explain setting apa yang digunakan, shutter apa, berapa nilai shutter yang digunakan, speed kelajuan, aperture dan sebagainya lah pada gambar, setiap gambar yang di capture. At least ada 5 different shoot lah yang patut korang capture bagi nak nampak different antara shoot-shoot yang korang dah belajar dalam kelas teori sebelum inilah. Dan your work should be creative and interesting. Jadi korang boleh apply teknik-teknik yang bersesuaian untuk memastikan jenis-jenis shoot yang di capture tersebut adalah merangkumi dan bersesuaian. Dan setelah itu PowerPoint slide tersebut perlu dihantar di outer, di ruangan individual activity lab 3, dan termasuk juga explanation. Maksudnya korang boleh record video penerangan setiap setting ataupun setiap jenis shoot yang telah korang capture di awal, dan seterusnya korang boleh guna apa-apa aplikasi lah untuk record video tersebut. Contohnya nak record direct terus daripada PowerPoint pun boleh, yang penting ada voice lah dan ada gambar masing-masing. Kalau tak nak on camera pun tak ada masalah. Yang penting ada insert gambar ataupun ada voice korang lah. Okay. Dan contohnya macam ni, contoh yang dihasilkan ni jenis shoot ataupun shoot yang bersesuaian lah. Jadi korang kena
kena terangkan apa setting yang digunakan, apa nilai aperture yang digunakan, ISO berapa, shutter speed berapa dan sebagainya. Jadi korang kena terangkan, letakkan dalam slide PowerPoint sahaja, tak perlu di PDF file kan ataupun Word kan, just letak dalam PowerPoint slide dan boleh explain lah setiap shoot yang diambil di sekitar surrounding masing-masing. Okay, ni contoh lah, at least ada 5 minimum foto yang dihasilkan ataupun yang di capture lah, different setting. Jadi di awal ni korang boleh letak cover page lah, cover page, nama, nombor metrik dan sebagainya di awal page. Seterusnya barulah explain kepada setiap shoot yang diambil. Ini adalah contoh. Okey, seterusnya duration, tempoh masa untuk siapkan lab 3 ini adalah lebih kurang 2 minggu yang ditetapkan oleh penyelaras. Jadi ini adalah task education yang korang boleh follow untuk siapkan lab ini, di mana kita bagi 2 minggu. So korang boleh planning lah ikut Gantt chart ataupun kita panggil task education lah. Okay. Dan perlu submit ikut deadline yang telah kita tetapkan, iaitu pada minggu ke-10 sebelum 14 Disember jam 11 malam. Dan korang boleh guna apa-apa software yang bersesuaian untuk proses editing ataupun proses untuk nak menampakkan korang punya shoot tersebut clear dan sebagainya. Jadi korang boleh ikut kreativiti masing-masing. Susunan pun boleh ikut kreativiti masing-masing. Yang penting at least ada 5 fotografi yang di capture dan perlu ada explanation, setting, aperture, shutter, ISO dan sebagainya pada gambar, setiap gambar yang di capture lah. Okey, ini merangkumi 10 markah bagi markah amali, praktikal amali. Okey, rasanya itu saja penerangan bagi lab 3 untuk minggu ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.